Hello, Assalamualaikum gang. Kembali lagi dengan aku Nomura. Okay gang, macam yang Nomura janjikan, hari ni kita akan buat video gacha. Tapi macam korang perasan kat sini lah kan, alamak, ada 8,000 je diamond ni. Macam mana ni bang? Kata nak gacha, kumpul lah banyak sikit kan. Alah, tak apa. Walaupun kita punya pool setakat mungkin 20 pool je, tapi kita boleh coba. Mari kita coba. Kita rar. Macam tu kan. Tapi kalau ada apa-apa, korang boleh komen kat bawah. So, tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah kita gacha Okay, kita tengok dapat apa dapat Shadow Melt Cookie. Best sikit. Shadow Melt Cookie Shadow Melt Cookie Touch the wong. Tak bagi Shadow Melt Cookie. Touch the wong. Kita dapat siapa ni? Weh, dapat Mystic Flower, weh. Oh, let's go. Mystic Flower. Tun. Dapat Mystic Flower, guys. Senggol dong. Let's go. Wow, Mystic Flower Cookie. Weh, gila tu. Baik siap. Alah, ni apa ni? Alah, Wizard Cookie buat apa? Bagi lagi. Bagilah Shadow Melt Cookie pula. Bagi Shadow Melt Cookie. Aduh, Shadow Melt Cookie. Cepat. Alah, nak Shadow Melt Cookie, guys. Siapa pula dapat kali ni? Alah, tak strong doh. Bagilah power sikit. Aduh, mentang-mentang dah dapat beast kan, dia tak bagi dah. Aduh, dapat ni, bye. Let's go. Eevee, jom lawan dia, tak ada gerah-gerah. Eevee, Batmai. Jom kita buy one, tiba tak ada gerah. Eevee kuat lah, sorry. Ui, baik doh. Okay, kita cuba lagi. Shadow Melt Cookie Tolong tak strong doh Shadow Melt Cookie Nomor nak Shadow Melt Cookie. Aduh, bagilah Shadow Melt Cookie. Kalau tak dapat Shadow Melt Cookie, bagilah gempak-gempak sikit ke kan. Aduh, janganlah bagi bisha. Kita nak luar bisha kan. Bagi strong sikit kan. Bagi yang OP. Siapa ni? Aduh, apa benda? Krim bulan ni apa benda pula? Tak strong tu. Alah, dah tak dapat guys. Dia tahu kita dah dapat yang beast punya kan. Dia dah tak bagi Apa benda? Cherry cookie apa tu? Jelek tu. Okay, alah, dah tak dapat guys. Tak dapat ni. Tak apa lah. Rasa dah tak dapat ni guys. Tadi. Sebab dia kalau dah dapat beast tu, susah nak dapat lagi yang bagus. Dah tak dapat dah ni. Dia bagi yang biasa. Okay, tak apa dah. Okay, tak apalah. It's okay lah. At least walaupun video, sebenarnya Nomura tak expect dengan 20 pool boleh dapat beast kan. Boleh dapat Boleh dapat Mystic Flower Cookie ni. Terkejut juga tadi keluar animation yang 5 orang beast tu kan. Ada juga yang salt cookie yang nanti nak keluar tu. So kita dapat Mystic Flower Cookie. Tak dapat pula Burning Spice ke Shadow Melt. Tak apa, it's okay. So alang-alang tu kita ada 3,000 ni kan. So kita dapat 56. Sekejap kita try gacha je. Nomor suka gacha treasure ni sebab kita nak dapatkan yang apa tu kan. Kalau dapat yang bagus-bagus syok dia jadi seru guys. Okay, kita try gacha je. Okay, ada dapat satu ni, mantap. Okay, dapat lagi, mantap. Okay, dapat 20, dapat 2 kan. Okay, dapat yang jump ni, mantap. Nomor memang suka yang cooldown nya sebab nak bagi skill kan. Okay, lepas tu ada lagi, habis dah kot. Okay, habis dah. Okay, mantap. Okay, Alhamdulillah kita dapat Mystic Flower Cookie. So Nomura okey lah. So nanti Nomura, dia healer dia healing. So dia boleh ganti boleh ganti pure vanilla ke apa kan. Tapi kalau dapat Burning Spice pun okey kat tadi kan. Kalau Burning Spice kita boleh ni senang sikit sebab Nomura memang suka pakai pure vanilla. Tapi dapat Mystic Flower Cookie pun okey je kan. Dia tak ada elemen Mystic Flower Cookie tak ada elemen. Tapi nanti dia ada promote juga tapi memang dah awaken dah Oh shit, damn. Baik tu. Okay, rasanya tak ada apa dah. Sebab kita pun dah dapat dah Mystic Flower. So rasanya sampai di sini sajalah video kita pada kali ini. So kepada korang kalau ada apa-apa nak komen, korang boleh komen kat bawah. Thank you so much yang dah subscribe dan like dan turn on bell notification supaya korang dapat video baru daripada channel ni lah kan. So jumpa korang pada next video dan bye bye. Assalamualaikum. Gerak dulu Papa Roger. Peace yo. Jumpa korang pada next video. Bye bye.